Assalamualaikum. Dengan pakej 22 hari Insaf Travel, kita akan dapat menjelajah banyak tempat di Kota Madinah. Sekarang kita berada di Masjid Bani Unaib, iaitu tapak rumah Umar Amarah, kaum Ansar yang amat menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Aris ini adalah tempat istirahat Nabi Muhammad SAW selepas peperangan Uhud dan membersihkan dan merawat luka baginda. Sekarang berada di Masjid Mastara, tempat rehatnya Nabi Muhammad SAW selepas peperangan Uhud. Ini pula Masjid As-Sakirin, tempat baginda mengatur strategi peperangan. Seterusnya kita akan melawat ke ladang kurma Salman Al-Farisi yang di dalamnya terdapat telaga yang masih berfungsi hingga sekarang. Gua Bani Haram, Ustaz, Kemudian gua apa? Gua Sajadah. Gua ini menjadi tempat Nabi Muhammad SAW bermunajat ketika di Madinah. Hai, kami berada di Bukit Magnet, Saudi Arabia. Okey, sekarang kami berada di Telaga Izi, pertama yang dibina oleh Rasulullah masa tiba di Madinah. Airnya dikatakan berkhasiat untuk kesihatan. Minum air di telaga ini, Nabi kata ibaratkan minum air daripada syurga. Ini kan pernah diriwayatkan yang mengatakan Nabi pernah berpesan pada Saidina Ali agar jenazah baginda dimandikan dengan air ini. Nama telaga ini Telaga Garas. Assalamualaikum.